Number one. Hampa nak fight aku punya pasal kat hampa. Hampa nak kata tempat lain lagi sample daripada sini. Punya pasal kat hampa, pergilah makan tempat lain. Lepas aku try CEO gepuk dekat Bekai ni, kedai-kedai yang gepuk yang lain, kena bertiang mat. Kena bertiang depa kena. Memang sedap nak mampu yang ni. Ranking kedai-kedai yang lain tu automatically jatuh ke bawah tu kan. Dekat sini hang memang akan dapat ayam L. Hang nak minta dada, depa tak ada. Actually aku dah try bulan puasa baru ni. Yang ni menu baru daripada depa lah start bulan puasa. Dapat sambutan hangat, depa teruskan. Dapat bumbu kacang dan juga sambal lah. Yang ayam ni, tengok macam mana. Harga yang ni RM14.9. Nasi free refill. Dapat sekali dengan kobe goreng. Rasa maintain Faizal. Dia kurang pedas tau. Ambil kulit ayam macam ni. Nasi, bawa kulit ayam. Number one. Hampa nak fight aku punya pasal kat hampa. Hampa nak kata tempat lain lagi sample daripada sini. Punya pasal kat hampa, pergilah makan tempat lain. Biar aku main sini sorang-sorang. Kulit ayam ni yang mahal ni. Golden tu. Ayam ni bukan jenis goreng siap. Hang order baru depa goreng. Ini menu terbaru daripada CEO Gepuk, Maggi Gepuk. Yang ni harga dia RM18.9. Hang dapat telur sekali kat atas, bumbu kacang pun dapat, sambal pun dapat. Ayam dia, aku namakan dia sendiri. Toke Bekai, toke CEO Gepuk. Tolong namakan dia ayam berantu. Aku tak pernah makan gini. Maggi Gepuk ni. Dia jadi macam satu trend Faizal ha? Ayam gepuk, Maggi Gepuk ni ha. Tuh. Wow, berlemuk betul. Hang kena bumbu kacang, dia berlemuk macam mana tau. Sedap. Ambil Maggi, bawa kulit ayam, kita tuang sikit egg yolk di bahagian atas ni. Satu menu yang bagi aku rasa dia out of this world lah. Depa juga ada Yong Tau Fu di sini. Semua menu yang aku review ni available daripada pukul 1 sampai pukul 11 malam. Dia ada dua saiz, kecil dan juga besar. Kalau kata kecil, hang boleh pilih 7 bahan. Kalau kata besar, hang boleh pilih 15 bahan. Juga dia ada dua pilihan kuah, dia ada sup dan juga tom yum. Yang ni tom yum. So, peminat-peminat ayam gepuk, peminat-peminat Yong Tau Fu, hamba boleh hadirkan diri hampa dekat Bekai ni. Trust me. Rasa sekali, confirm hampa akan repeat dia ayam gepuk. Bukan kata yang ni saja ada. Yang menu-menu roti bakar, English breakfast, semua tu ada juga. Macam biasa. Depan kayu nasi kandang sahaja, CEO Gepuk dekat Bekai ni. Memang betul-betul sur, geng.